Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Mengikut dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Abdul Samad Palembang, menceritakan tentang marah. Marah ini memanglah kita kena belajar kawan. Okey. Kita kena kontrol keadaan marah kita, insya-Allah. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan. Biarlah kita kawal marah itu dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah. Sebenarnya ada 3 alat yang paling berkuasa dalam hidup kita, dan 3 alat ini apa yang kita tahu, iaitu apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, dan apa yang kita buat. Ketiga-tiga alat ini perlu kita kawal dengan baik. Contoh, kalau kita dah bercakap, kemarahan itu akan menimbulkan kepada seseorang, menimbulkan masalah. Dan marah juga adalah kawan syaitan. Jadi syaitan cukup suka kepada marah. Ada 7 perkara yang perlu kita kawal nafsu kemarahan ini. Yang pertama, kita perlu praktikkan sifat sabar yang mesti ada dalam diri kita. Yang kedua, alihkan perasaan marah itu kepada perkara lain. Contoh, kalau kita sedang marah, kalau kita sedang marah, cuba kita alihkan kemarahan itu kepada cerita-cerita yang lain. Dan yang ketiga, kita luahkan perasaan marah secara ataupun dengan keadaan yang situasi yang sewajarnya. Dan yang keempat, kita berwuduk seperti mana yang Nabi sebut, fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kita ada perasaan marah, kita kena banyakkan berwuduk, insya-Allah, dan banyakkan sembahyang sunat. Dan yang kelima, banyakkan berzikir, istighfar dan sebagainya. Dan yang keenam, bersenam dengan cara teknik yang betul, seperti mana kita tarik menafas kita. Dan yang ketujuh, ta'awuz, iaitu banyakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kemarahan itu boleh mengurangkan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kemarahan dan sifat sabar itu boleh membantu kita menambahkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.